Ni kau buka kiri kanan ni. Lepas tu tank ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni aku dah buka dah tadi. Aku guna ni nombor 10. So aku tanggal ni. Macam aku dah tanggal dah tadi. Aku lupa nak buat video tadi. So kau faham lah. Lepas korang dah buka semua ada 6 tu. Lepas tu korang buka ni. Ada klip sini. 1 warna hitam ni. 1, 2. Nampak? 1, 2, 3. Sekali dengan ni. 3. So korang buka ni. Okey, ni perbezaan Ni tangki standard, ni tangki 7 liter. Yang ni lagi tinggi sikit. Ini standard yang kecil sikit. So ni korang jangan lupa pasang balik kat tangki ni. Kau saling balik yang asal macam ni. Ni. So bagi aku pasang dulu. Pindah ke sini semua. Kedudukan ni pun tank kau nak pasang tu kau kena tahu juga dia menghala ke mana. Ni menghala ke sini alright. So biar aku pasang. Ni aku buka ni guna Allen key Allen key kecil ni. Allen key aku tanggal semua ni dengan yang bawah ni. Nanti kau congkel ni. Ambil getah dia balik semua ni. Kau saling balik. Ni tak silap aku 10. Sepanah saya 10. Okey gang, sebelum tu aku ada taruh sini Kita nak bagi tank ni rapat, kat bawah ni rapat. Jadinya aku tinggikan sikit. Aku taruh kat sini satu. So ni aku dah siap pasang. Okey, tank ni aku dah siap pasang. Cuma tank ni dia tinggi sikit sebab 7 liter kan. Tinggi sikit. Jadinya kau kena ni dah lupa tanggal ni kiri kanan. Ada 4. 1, 2, 3, 4 kat seat ni. Sebab kalau kau tak buang, dia rapat tau. Bila kau tutup ni, dia rapat. Jadinya macam aku ni, aku dah tanggal. Jadi tak rapat.
So ngam-ngam alright. Itu saja daripada aku. So untuk next, kau nak suruh aku buat apa, kau boleh komen kat bawah. Alright, itu saja daripada aku. Okay, Assalamualaikum. Bye.